Assalamualaikum Kuza. Waalaikumsalam. Saya rasa nak try kek Mama Sop lah hari ni. Boleh. Bagi saya yang the best Ya, bagi the best. Ni the best ni. Ya, sekali kita tengah buat extravaganza. First layer ni adalah white chocolate. Oh, ni white chocolate. Bukan krim Ini bukan, ini white chocolate. Ini topping yang kedua. Sebab extravaganza kita ada 3 topping tau. First kali kita ada white chocolate. Aku tengah buat adalah cheese. Start pada kek lah. Kek, white chocolate, cheese semua yang premium. Dan paling penting tak ada bahan pengawet. Ini last kali. Kita punya coklat ganache. Coklat yang kita dah cairkan. Kita akan lelehkan dia dekat atas ni. Dan ni pun homemade juga ke? Ya, betul. Semua ni kita buat daripada kitchen kita sendiri. Ini kita tengah nak dekor dia. Kita pakai chocolate rice. Tengah cerita laris Betul, satu hari awak lebih 2,000 kek. 2,000 kek 2,000 kek. Ya, satu hari. Dahsyat. Ustaz, ni kek apa ni? Ini kek carrot kita. Kek kedua kita lah kek carrot. Base kita ni kita ada carrot dan kita ada walnut juga. Topping atas ni kita letak cheese. Cheese ni berbeza dengan cheese yang lain sebab cheese ni kita letak lemon sikit. So dia akan rasa masam-masam. Oh, baik. Alright, sekarang kita buat apa ni, Kuza? Sekarang kita tengah lukis carrot. Sebab carrot ni kita tak potong tau. Tapi kita ada buat mark 4x4. So, dia akan lukis penuh-penuh Betul. Setiap petak. Kita nak lukis batang dia. Oh, tadi lukis carrot ni lukis batang pula Batang dia. Oh, yalah. Mana lengkap carrot tanpa batang betul? Betul, comel tak? Baik. Kasihan. Tengah letak rocher dekat atas Victoria. Rocher ni kita buat sendiri tau. Oh, baik. Daripada kitchen sendiri. Ni kek Victoria kita yang dah siap. Alright. Kek red velvet Mama Tella. Oh, Mama Tella. Mama Tella tu apa? Mama Tella ni coklat khas yang daripada Mama Sop. Okey, so, ini apa pula? Ini Magnus. Okey, baik. Yang ini Biscoff. Alright. Dan ini Crazy Rich. Crazy ini Rich. memang fully coklat. Ni best seller Ya, ni best seller kita. Paling special. Anniversary ke apa ke. Yang ini. Kek bunga cinta. Baik. Kek bunga cinta. Oh, macam ni rupa dia. Ya. Yang paling special kat sini, kita ada surprise delivery. Kita ada jambangan bunga belon. Kita ada coklat. Dan kita ada belon bobo. Teman korang, dekat sini boleh walk in tau. Ramai ingat yang ini kilang. Boleh walk in. Maksudnya boleh beli sini lah Boleh. Oh, kedai kat mana? Orang West je. Mama Sop HQ Petaling Jaya. Buka daripada pukul apa? Daripada pukul 7 sampai pukul 10 malam. Oh, so Mama Sop ni ada berapa cawangan? Kita ada 200 lebih cawangan di area Semenanjung Malaysia termasuk Singapura. Oh, luar negara pun ada. Ya.